Pernah tak rasa gula darah korang naik mendadak lepas makan, lepas tu badan lesu tak bermaya? Ramai yang alami ni tapi tak tahu punca sebenar. Sebenarnya, ada satu senjata rahsia dalam makanan kita yang boleh ubah semua ni, serat. Tapi, macam mana ia bantu kawal gula darah kita? Mari kita bongkar jenis pertama, serat larut air. Bila ia masuk perut, serat ini akan larut dan membentuk sejenis gel pekat. Gel inilah yang sangat penting. Ia bertindak seperti perangkap, memerangkap gula dan karbohidrat lain. Ini melambatkan proses penyerapan gula ke dalam aliran darah, memastikan gula dilepaskan secara perlahan dan lebih terkawal, sekaligus mengelakkan lonjakan gula mendadak. Manakala jenis kedua ialah serat tak larut air. Ia bertindak macam penyapu dalam usus, membantu melancarkan pergerakan usus dan menjaga kesihatan sistem penghadaman. Gabungan kedua-dua jenis serat ini adalah kuasa besar untuk mengawal gula darah dan menjaga usus sihat. Jadi, jangan pandang remeh serat dalam diet harian anda.